Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melalui Ramadan dan kini kita menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Saya selaku pengerusi ECJ Cares ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua ahli, penyumbang dan sukarelawan ECJ Cares. Terima kasih atas sokongan anda dalam usaha kebajikan ini. Marilah kita teruskan semangat memberi dan berkongsi agar lebih ramai dapat merasai kegembiraan Syawal. Selamat bercuti, berhati-hati di jalan raya dan semoga Syawal ini membawa keberkatan untuk kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.